Penguatkuasaan di perairan negara terus dipertingkatkan apabila Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia menahan 3 bot tunda kelas B bersama 9 kru warga Myanmar di perairan Pulau Pasir Hitam Perak. Operasi itu dijalankan oleh Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kurau susulan aduan serta maklumat awam berkaitan aktiviti mencurigakan melibatkan bot-bot terbabit di kawasan berkenaan. Bertindak berdasarkan maklumat tersebut, sepasukan anggota Maritim Malaysia menggunakan bot Perkasa 1239 untuk menjalankan pemeriksaan. Ketiga-tiga bot berjaya ditahan sekitar jam 1 petang. Hasil pemeriksaan awal mendapati setiap bot dikendalikan oleh 3 kru warga Myanmar. Menurut Pengarah Maritim Zon Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Hairil Othman, pemeriksaan terhadap bot pertama mendapati wujud beberapa kesalahan yang disyaki melanggar peruntukan Akta Perikanan 1985. Antaranya ialah penggajian pekerja asing tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan Malaysia serta kegagalan menjalankan aktiviti secara usaha sendiri. Pemeriksaan turut mendapati 3 kru di atas bot berkenaan disyaki tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan permit kerja yang sah. Bagi bot kedua pula, pemeriksaan mendapati lesen bot gagal dipamerkan. Bot tersebut turut disyaki menggaji warga asing tanpa kebenaran yang diperlukan serta tidak menjalankan aktiviti secara usaha sendiri. Kesalahan berkaitan Akta Imigresen 1959,63 juga disyaki berlaku selepas 3 kru di atas bot berkenaan didapati tidak memiliki dokumen pengenalan diri serta permit kerja yang sah. Sementara itu, pemeriksaan terhadap bot ketiga menemukan satu lagi pelanggaran apabila lesen bot didapati telah tamat tempoh. Bot berkenaan turut disyaki menggaji pekerja asing tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan Malaysia dan tidak menjalankan aktiviti secara usaha sendiri. 3 kru warga Myanmar yang berada di atas bot ketiga itu juga disyaki tidak mempunyai dokumen pengenalan diri serta permit kerja yang sah. Kesemua bot bersama 9 kru kemudiannya dibawa ke jeti Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kurau untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat bagi tindakan serta siasatan lanjut. Kes ini menunjukkan bahawa pematuhan terhadap syarat lesen, peraturan penggajian pekerja asing dan keperluan dokumen imigresen bukan perkara yang boleh dipandang ringan. Maritim Malaysia menegaskan komitmen untuk memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan terlindung selain memastikan aktiviti perikanan dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan. Bagi pihak yang masih menganggap lesen tamat tempoh dan dokumen tidak lengkap sebagai perkara kecil, mungkin selepas ini kena fikir 2 kali. Di laut pun ada pemeriksaan, bukan tunggu sampai balik ke jeti baru nak cari alasan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.